Korang pernah nampak semut angkat benda yang lagi besar dari badan dia kan? Mesti pernah terfikir, macam mana dia buat? Nah, kali ni kita akan bongkar rahsia di sebalik kekuatan luar biasa makhluk yang nampak kecil ni. Dan percayalah, jawapannya mungkin akan ubah cara korang pandang semut lepas ni. Okey, kita mulakan terus dengan fakta yang paling wow. Serius, korang tak salah dengar. Seekor semut tu yang kecil je lalu kat kaki kita tu, dia boleh angkat beban 50 kali ganda berat badan dia sendiri. Bukan 2 kali, bukan 10 kali, tapi 50 kali ganda. Cuba bayangkan sekejap nombor tu. Ini bukan setakat kuat biasa-biasa, geng. Ini betul-betul satu keajaiban kejuruteraan alam. Tapi dalam skala yang sangat-sangat kecil. Satu bukti kekuasaan yang macam tak masuk akal kan? Nak bagi korang nampak gambaran dia macam ni lah. Kalau kita, manusia, ada kekuatan macam tu, ia ibarat kita boleh angkat sebuah kereta dengan tangan kosong je. Bayangkan. Tak payah jack, tak payah apa. Angkat macam tu je. Gila kan? Jadi, persoalan paling besar sekarang ni, macam mana benda sekecil tu boleh ada kuasa yang begitu dahsyat? Ada magic ke apa? Bukan magic. Tapi ini semua sains yang sangat-sangat menarik. Jom kita bedah siasat sikit macam mana semua ni boleh berlaku. Sebenarnya, ada 3 rahsia besar di sebalik kuasa super semut ni. Ia adalah gabungan sempurna antara fizik, biologi dan kejuruteraan. Mari kita kupas satu persatu. Rahsia pertama sebenarnya terletak pada saiz dia sendiri. Ada satu prinsip fizik, nama dia hukum kuasa 2 kuasa 3. Bunyi macam pening sikit, tapi konsep dia senang je. Macam ni, bila sesuatu benda tu makin kecil, berat dia akan jatuh menjunam, tapi kekuatan otot dia tak turun sebanyak tu. Hasilnya, secara relatif kepada saiz dia jadi super duper kuat. Okey, rahsia kedua pula ialah rangka luar dia, atau kita panggil exoskeleton. Tak macam kita yang ada tulang kat dalam, semut ni ada cangkiran keras kat luar badan dia. Kira macam dia pakai suit of armor semula jadilah. Benda ni bukan je lindungi dia, tapi ia juga agihkan tekanan bila dia angkat benda berat. Jadi badan dia jadi lebih stabil dan kukuh. Jadi kita dah ada fizik, saiz dan perisai luar. Tapi enjin dia pula, macam mana? Ini rahsia ketiga. Reka bentuk badan semut ni memang sangat efisien, terutamanya dekat bahagian kepala dengan rahang dia. Otot kat situ memang padat dan kebal, dibina khas untuk satu kerja je, gigit, potong dan angkat. Macam enjin kecil yang super berkuasa. So, untuk apa semua kekuatan hebat ni? Saja nak tunjuk hebat ke? Taklah. Kekuatan ni bukan pilihan, tapi satu kemestian. Satu benda yang sangat-sangat penting untuk seluruh koloni semut tu terus hidup. Cuba korang bayangkan hidup seekor semut. Dia kena angkut makanan, kena bina sarang bawah tanah yang rumit, kena pertahankan koloni dia daripada musuh yang berkali ganda lagi besar. Semua kerja berat ni memerlukan kekuatan yang ekstrim. Kalau tak ada kuasa ni, memang runtuhlah sistem sosial diorang. Okey, sekarang jom kita main satu thought eksperimen sikit. Satu paradoks yang akan buat korang fikir 2-3 kali pasal kekuatan semut ni. Bayangkan kalau seekor semut tiba-tiba jadi gergasi sebesar kita dengan kekuatan relatif 50 kali ganda tu. Adakah dia akan jadi makhluk paling berkuasa di bumi yang boleh angkat bangunan? Apa korang rasa? Jawapannya mungkin akan buat korang terkejut. Semut gergasi tu akan hancur serta-merta di bawah berat badan dia sendiri. Ironinya kan, hukum fizik yang sama yang buat dia jadi adivira masa dia kecil, itulah yang akan jadi sumpahan bila dia jadi besar. Berat dia akan bertambah jauh lebih laju berbanding kekuatan otot dan rangka dia. Dan kat sinilah kita dapat satu pengajaran yang mendalam. Kekuatan luar biasa seekor semut tu wujud bukan walaupun dia kecil. Sebaliknya, dia sangat kuat sebab dia kecil. Saiz dialah punca kuasa super dia. Ini satu peringatan yang hebat daripada alam kan. Kita selalu pandang rendah pada benda-benda kecil. Tapi sebenarnya, kat situlah kadang-kadang tersembunyinya reka bentuk dan kejuruteraan yang paling canggih dan mengagumkan. Benda ni buat kita tertanya-tanya kan. Kalau seekor semut yang kecil pun boleh simpan rahsia sehebat ini, bayangkan apa lagi keajaiban yang tersembunyi di sekeliling kita yang kita tak perasan. Mungkin kuasa terhebat sebenarnya datang dalam pakej yang paling kecil. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!